Ada seorang abang ni bersama dengan geng-geng dia datang daripada Tangkak ke Kuala Lumpur untuk jumpa dengan kawan saya ni semata-mata nak tahu tentang bisnes Tuan Wow dan mendaftar lah. Asalnya abang ni dia dah pernah buat bisnes Tuan Wow, tapi 5 tahun yang lepas lah. Cuma dia tak teruskan sebab masa tu mungkin dia tak nampak lagi peluang besar tu. Tapi itulah orang kata, bila tak suka ni lama-lama dia akan jadi suka kan. So walaupun dia tak buat bisnes Tuan Wow ni, dia buat bisnes telco yang lain. So bila dia buat dan masa tu boleh tahan power lah juga dia kan. So satu grup dia tu ada lebih kurang dalam 9,000 orang. Tapi bila dia dah sampai ke tahap tu, dia nampak macam komisen dia pun tak berapa nak besar. Dan pada masa yang sama dia nampak macam dia terus bekerja, penat. Tambahan pula dia asyik ternampak saya punya video dekat media sosial, saya terangkan tentang kelebihan Tuan Wow ni. Itu yang menyebabkan dia rasa dia nak cuba untuk buat Tuan Wow. Hasilnya datang ke KL, terus daftar, beli 50 keping SIM card terus dan mula. Jadi 5 sebab ni yang menyebabkan dia buat bisnes Tuan Wow. Yang pertama, modal dia kecil je. Untuk memulakan bisnes ni, anda hanya perlu jadi pengguna SIM card ni saja. Modal serendah RM20, tuan-tuan dah boleh start dah bisnes ni. Dalam bisnes ni, kita tak payah nak bayar yuran tambahan dan sebagainya. Kita jadi pengguna saja, kita dah dapat ID dan kita dah boleh start cerita dengan orang. Kalau kita cerita-cerita orang tak nak, sama je, kita tetap guna SIM card, bayar setiap bulan. Tapi kalau berjaya, kita dapatlah duit tiap-tiap bulan tanpa henti. Yang kedua, bisnes ni dia tak ada KPI. Dalam mana-mana bisnes lah, untuk memastikan kita ni dibayar, of course lah syarikat tu akan tengok lah kita kena perform, baru kita layak dibayar. Kita kerja pun, kita kena kerja, barulah kita dibayar gaji kan. Tapi dalam bisnes ni unik. Syarat yang company tetapkan untuk dia bayar kita hanya perlu pastikan SIM card kita ni di top up setiap bulan minimum RM30. Dah layak dapat bayaran komisen. Waktu kita aktif buat, kita dibayar lah. Dan waktu kita tak aktif buat pun, kita tetap dibayar setiap bulan juga. Asalkan kita memang top up SIM card kita sendiri tu. Nombor 3, bayaran komisen kita tinggi dan tiada had. Maksimum company bayar kita sehingga 41%. Katakanlah dalam grup kita tu ada seorang ni dia top up RM100. Maka company akan bayar kita komisen maksimum sehingga 41%. Maksudnya daripada RM100 dia top up tu, company bayar kita RM41. Itu baru seorang guys. Company bukan saja bayar kita komisen daripada pelanggan yang kita perkenalkan SIM card Tuan Wow ni. Bahkan grup kita juga company tetap bayar kita komisen. Kita boleh override komisen daripada grup tersebut. Jadi satu masa ni kita dah tak payah kerja teruk-teruk sangat dah. Sebab waktu tu bila grup kita dah besar, dah ramai yang aktif buat, jadi kita tetap dapat komisen walaupun masa tu kita dah tak kerja lagi. Nombor 4, pelanggan boleh top up dekat mana-mana saja, tak perlu cari kita pun. SIM card Tuan Wow ni, orang nak top up boleh top up DG. Mereka nak top up dekat kedai boleh, dekat e-wallet boleh, dekat internet banking pun boleh. Mereka boleh top up serendah RM5 sampai RM100. Tak kira dia top up lah berapa-berapa pun, setiap sen yang mereka top up, company akan bayar kita komisen. Nombor 5, income kita boleh diwariskan. Bila kita dah capai satu tahap komisen tertentu, sistem akan set auto top up. Jadi bila-bila masa, walaupun kita dah tak buat, kita dah meninggal dunia pun, memang sistem akan auto top up SIM card kita. Jadi kita akan tetap menerima bayaran komisen selagi mana dalam grup kita tu top up setiap bulan. Jadi pada saya kan, kombinasi modal kecil, boleh buat secara santai dan income berulang ni dah perfect dah. So kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang bisnes ni, boleh klik je, okay, isi maklumat tersebut, nanti kita akan cerita lebih.